Apakah hukum seorang laki-laki cukur janggut? Saya pernah dengar ada ulama katakan haram cukur. Ulama 4 mazhab berselisih dalam soal cukur janggut bagi laki-laki. Pendapat majoriti haram. Pendapat majoriti haram. Nah, kalau kita pergi di Afghanistan, nampak dia kira orang yang cukur janggut tu macam orang fasik. Nah, sana janggut panjang-panjang semua. Macam buah nangka janggut. Faham? Macam buah cipedok janggut kat dada. Majoriti tu, pandangan majoriti. Melainkan mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama yang sependapat dengan mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Nampak? Ini dalam bab cukur janggut ini mazhab Syafi'i ringan sikit. Mazhab lain keras. Wajib kena simpan janggut, haram cukur. Nampak? Okey? Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki. Menurut satu riwayat. Jadi 3 mazhab ini haram cukur. Kita mazhab Syafi'i makruh cukur. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Kalau kita cukur juga tidaklah berdosa, tapi kalau kita simpan janggut tak cukur dapat pahala. Dia isu ni sama dengan hukum main catur. Main catur mazhab lain jumhur haram. Mazhab Syafi'i makruh. Maksudnya tidak bertaruh lah, bermain saja. Okey? Lebih kurang lagu tu. Dan pendapat mana yang betul? 4 mazhab semua betul. Nampak? Kerana mereka imam mujtahid. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'manu wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyanu wa ghairuhu min sa'iril a'immah alal huda wal ikhtilafur rahmah. Faham? Itu syair dia. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Sufyan bin Uyainah dan lain-lain imam-imam mujtahid semuanya atas hidayah belaka. Dan perselisihan pandangan mereka itu adalah kebaikan kita bagi umat yang awam ini. Nampak? Dan ada tak dalam mazhab Syafi'i haram cukur janggut? Ada? Cukur janggut orang. Orang tengah tidur dia cukur habis. Bangun-bangun tengok tak ada dah janggut. Faham? Haram. Hak orang. Okey?